والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka iaitu orang Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada mereka iaitu orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang Muhajirin lebih dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan sesiapa yang memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Ibnul Munzir meriwayatkan dari Zaid bin Al-Asham, bahawasanya orang-orang Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, kami membahagi antara kami dan saudara kami orang-orang Muhajirin tanah ini menjadi dua bahagian." Rasulullah berkata, "Tidak, akan tetapi kalian penuhilah keperluan mereka dan kalian membahagikan hasil bumi kepada mereka. Sedang tanah itu tetap tanah kalian." Orang-orang Ansar menjawab, "Kami reda." Kemudian Allah menurunkan ayat 9 surah Al-Hasyr. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang lelaki mendatangi Rasulullah dan kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami ditimpa kesusahan." Rasulullah kemudiannya menemui isteri-isterinya, tetapi di sana beliau tidak menjumpai sesuatu makanan untuk mereka. Beliau lalu berkata, "Hendaknya seorang lelaki menjamu orang ini pada malam ini. Semoga Allah merahmatinya." Berdirilah seorang lelaki dari Ansar dan kemudian pergi menemui isterinya dan berkata, "Ada tetamu Rasulullah. Janganlah engkau menyimpan sesuatu untuknya." Isterinya berkata, "Demi Allah aku tidak punya apa-apa selain makanan untuk anak-anak kita." Lelaki Ansar itu berkata, "Ketika anak-anak ingin makan malam, tidurkanlah mereka. Kemudian kamu datang ke sini dan matikan lampu. Kita menahan lapar malam ini." Isterinya kemudian melakukan apa yang diperintahkan suaminya itu. Keesokan harinya lelaki Ansar itu menemui Rasulullah. Beliau berkata, "Sungguh Allah takjub atau Allah tersenyum dari perbuatan si fulan dan si fulanah." Maka Allah menurunkan ayat, mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Hadis ini sahih di dalam Al-Bukhari di dalam bab Al-Manaqib. Muslim meriwayatkan di dalam bab Al-Asribah. Musaddad di dalam kitab Musnadnya dan Ibnul Munzir meriwayatkan dari Abu Al-Mutawakkil An-Naji bahawasanya ada seorang lelaki Muslim yang mengatakan hal yang serupa. Di dalam riwayat itu disebutkan bahawa yang menjamu tetamu itu ialah Sabit bin Qais bin Syammas. Maka turunlah ayat tersebut berkenaan dengannya. Di dalam riwayat Ibnu Katsir dari Muslim disebutkan bahawa orang tersebut adalah Abu Talhah.